Assalamualaikum. Baby, mic. Tak apa. Dekat. Penuh. Penuh tangan. Baik sikit, nak buat kerja kan? Nak buat kerja. Nanti ni kita bukakan pintu. Semua sukarelawan dah Dah sampai? ready, dah sampai. Okey, hari ni hari kedua ataupun program kedua kita untuk untuk program amal. Bagi mereka yang belum lagi merasa, hari ni kita ada resepi yang baik, yang tambahan iaitu daging tetel, okey? Semalam alhamdulillah untuk semua yang telah pun bagi derma ataupun merasa asam pedas minggu lepas, kita telah pun mengeluarkan sebanyak 8,800 sumbangan kepada mereka yang menerima. Boleh tengok Facebook saya semalam siapa yang menerima. Terima kasih. Tapi kita ada beberapa komitmen lagi yang perlu kita uruskan. Jadi insya-Allah hari ini ada masa lagi, jom kita bersedekah insya-Allah. Okay, hari ni kita setting lain sikit. Assalamualaikum semua. Tak boleh salam tangan ada ni ya, nanti kejap lagi. Oh, baru dekat ni. Oh, okey. Kejap lagi saya salam. First time lah. Memang nak berkenalan. Oh, daripada mana? Datang dari mana? Terima kasih lah. Daripada Kampung Pandan ni. Kampung Pandan. Tak ada kasut, tak apa. Okey. Assalamualaikum. Apa khabar? Ini dia letak kasut dulu. Oh, jauh orang-orang datang ni. Okey, sekejap. Nanti saya kena basuh tangan balik ya. Okey. Assalamualaikum. Wah, ada apa ni? Bawang lah. Wah, ini pagi-pagi dah tersedak Wah. ni kan. Weh, ada rambutan nak juga. Ni. Aku hantu Aku kalau rambutan. asam pedas mesti bawa ni, takut terlepas. Terlupa. Tengok letak sini Apa kata yang ada campur? Ha? Apa campur biasa? Alba campur. Ada apa campur? Lain. Kalau kari lain kan. Saya tak buat. Itulah lupa beli kelapa. Nak saya bawa motor. Naik rempit. Boleh. Kalau diorang nak pergi tak apa, saya bagi kunci motor. Oh, okey, nanti saya tanya. Okey. Alright. Kejap tak dapat arah. Sedap rambut. Sedap rambutan. Ain, apa khabar? Kau simpan ni. Yang ni kat depan ni semua tengah tampal stiker. Hai sikit pagi-pagi ni. Tak apa. Ni stiker yang kita tampal dekat tu kan. Dia nak. Yang ni kan sebenarnya ada QR code tau. Kalau korang nak order ke apa, tekan je QR code tu. Kita singgah dapur dulu. Dapur, apa cerita kat dapur ni? Geng dapur macam mana, okey? Geng dapur. Dapur belum siap. Siapa boleh naik motor? Dapur tengah setting. Siapa boleh naik motor? Seorang lelaki lah kot. Kan. Ada api. Ni masak air dulu kan? Timun dah sampai, timun. Alhamdulillah. Bayarlah, mesti tak dapat. Yusuf, tolong sesiapa beli kelapa 2 biji? Okey. Taruh dia ni. Siapa tu? Awin dia dah ada motor. Bukan Parut. Kelapa tu suruh dia congkel je, nak isi dia je. Okey. Ini okey, apa khabar semua? Dah ada. Ingatkan tak ada. Oh, ada apron baru. Saya ni kadang pergi program orang bagi, jadi buka lah, ingatkan. Ada sudu. Tapi
yang bestnya kan. Happy lagi. Good food make me makes happy. me happy. Sama lah, kita colour sama. Dah terbalik kan? Ini saya pergi program. Sama. Baju. Oh, ini potrol. Oh, sama ah. Tak, saya nak ni. Ha? Nyok ah, kelapa. Ya, nyok, beli nyok. Ini kita Tak punya. ada pattern sama tak apa, baju sama tau. Okey tak Ros? Saya nak ni. Tak apalah. Bangku mahal kita mana? Ha? Saya ambil itu step tu. Step clip. Lagi. You buatkan. Ya? Saya nak basuh tangan dia. Okey, sarung tangan kat sini, Wabi. Basuh tangan sekejap. Wah, hari ni cantik Dia bagi yang ni. Ha? Yang jualan untuk dia jualnya. Dia bagi sampai Ya, bismillah, doa hari ni. Kita buat elok. Mana chef seorang lagi? Okey. Cili kita dah blender pun ada? Blender. Blender untuk ikan, ya? Okey. Okey, hari ni kita akan masak dua yang berbeza. Satu kita akan buat daging tetel. Aduh, kita masuk untuk tetel dulu. Ini dah siap ya, yang dah siap. Sebab kita terpaksa buat yang dah siap sebab kalau kita tak buat dia lambat. Letak air sikit. Okey, bagi pendengar-pendengar semua yang lihat video kita pagi ni, alhamdulillah ini adalah hari kedua saya kami semua memulakan usaha untuk membantu pemohon-pemohon ya untuk Ampang. Yang tak tahu cerita apa benda lah YB Roziah buat dengan semua sukarelawan ni kan. Biarlah. Ini adalah usaha kita nak pakai untuk nak cairkan. Cukuplah, jangan banyak sangat. Sekejap. Macam ni lah kalau tengah masak, nak interview lagi kan. Tak apa, ni live. Ini adalah usaha. Bukan live, rakaman live lah. Okey. Ini adalah usaha sebenarnya. Kita nak hasil ataupun akibat daripada peruntukan untuk masyarakat di Ampang telah pun disekat lah. Dia tidak diberi melalui saya. Tidak diberi melalui saya, jadi akhirnya kita fikirkan satu usaha lain iaitu kita buat program masak asam pedas. Salah satu projek, sebenarnya banyak projek lain. Hari ini juga sebenarnya saya akan umumkan kita akan buat satu projek berkaitan dengan sumbangan kepada pihak-pihak syarikat yang boleh menyumbang laptop, ya, menyumbang program-program yang telah pun dimohon oleh rakyat dan sebagainya. Okey? So, cukup dua ke? Cukup ni saya. Untuk ni, masuk lagi satu. Ni apa ni? Kan daging. Saya buat daging tu sebab daging dia kena lama. Berapa tepahan kita? 200 pack kan? Tak, tepahan kita banyak. 200. Periuk ni besar sangat kan? Lepas tu masuk ikan, daging tak yang split tu. Sebab daging tak hancur. Daging tak hancur. Tak, cuba tengok tempahan berapa? Boleh. Tapi yang sedang sikit lah. Ni periuk ni terlalu besar. Yang ini besar sangat ni. Boleh bagian dalam. So, alhamdulillah tengok ya kita ini buat masa ni kita pinjam je periuk daripada masyarakat yang telah pun bagi, kita tak beli. Tapi kita ada penyumbang. InsyaAllah akan menyumbang periuk. Sebab projek ni bukan berterusan ya. Projek ni kita buat dalam masa sebulan aja. So saya nak selesaikan backlog yang ada di pusat khidmat saya. Macam semalam kita dah bagi peruntukan kepada 29 orang. Alhamdulillah rezeki dia pun dapat. Tapi itulah saya nak minta semua yang mendengar supaya kongsi ya.
kongsi apa ni? Kongsi kaki. Maklumat ni untuk kita teruskan ya. Okey, jom. Sementara kita tunggu ni, mari saya bawa ke depan. Okey. Ipa jaga ya Ipa? Ya? 44 yang order ya? Okey. So, Tete kita boleh masak sini? Kita dah masuk sini. Boleh tak? Sini boleh kita tak pasang Boleh. Tak, saya nak suruh ni dah rebus separuh. Kita nak air ni je lah nak masak, takut dia masam kan. Kalau kita kat luar. Ha? Buat masa sekarang ni 44. Takut tambah. Tak, kita buat untuk 100. Terus Tak cukup. biar tu lah. Biar yang murah tapi kita kurangkan lagi punya. Kalau macam tu air kita masak sini lah. Kita Masak boleh air dulu. tak, kita boleh apa? Standby air masak. Situ kita boleh tumis untuk ikan dah. Ya. Okey, minggu Dia lepas dah kita bagikan, kita nak potong dua tak? Elok potong dua, nanti macam nak kita nak ni kan? Tapi semalam hari tu kita dah surat dekat bekas dia tu. Jadi kalau Ngam-ngam. mungkin ujung ni tu kita Rekutkan. yang lain semua ngam-ngam. Oh, jadi taklah potong lah. Dia besar tapi agak nipis daripada yang Okey. So, kita dah suka rasa basah. kita minggu lepas kita ada problem sikit bila kita potong dua sebab nak konon-kononnya nak cukupkan dalam bekas ya. Akhirnya dia hancur. Jadi hari ni kita tak inilah. Kita tak potong dua lah ya. Okey, boleh tolong saya yang lelaki? Yang lelaki tolong air tu. Tapi sini belum ada tong gas. Tong gas kita ada berapa? 2. Beli gas satu lagi. Suruh Usop belikan satu lagi tong gas. Ya? Okey. Oh, hari ni kita punya nampak. Okey. Cepat. Hari tu tengah masak, gas pula buat hal. Jadi, bukanlah gas tu yang buat hal. Sebenarnya ada isu sikit lah. Ya? Gas kita bermasalah sikit. Kita takut masalah kesihatan. Jadi kita, inilah. Ipa boleh letak ni Pak, air masak lagi Pak? Letak lagi air lagi. Okey. Ini tak payah kot. Supaya asap dia boleh keluar. Boleh? Takut angin kot. Tak, ini tak apa. Tak apa. Tak apa. Panas kalau Oh, macam jadi ni. panas. Orang tukang masak dia panas. Jadi cuaca hari ni bagus. Tak ada Cuaca isu mendung sangat. je kan? Alhamdulillah. Cuaca Syukur. cantik. Jadi saya pun syukur sebab pejabat saya ni macam ni lah. Belakang dia agak lapang. Ada sungai Ampang yang akan mengalirkan air sehingga ke Bukit Belacan. Alamak. Lepas tambah lagi air sikit Pak. Asam kita dah buat dah? Mana-mana boleh. Tapi ikan kita nak letak 100, kita buat 100 ikan, 100 daging. Kita masukkan daging nanti kita cukupkan dengan ni kan. Lepas tu kita tambah kita letak apa daging tak ada masalah. Kan boleh masukkan semua. Tak pergi beli ya? Oh, saya lupa. Pergi belilah kat pasar jap. Okey, hari ni kita buat lain perasa. Satu asam pedas daging tetel kita tak letak. Kita letak daun limau purut untuk apa ni, satu lagi untuk apa? Daun limau purut, untuk daun kesum kita ambil daun limau purut. Okey. Minta how lah, how. Kedai ada apa, pasar Ampang. Kita pergi pasar Ampang kejap. Ke Cik Usop nak pergi? Usop? Lupalah nak beli daun kesum dengan bunga kantan. Boleh? Belilah seikat macam tu untuk kantan lah. Minta Ain name duit ya. Okey. Jom kita masuk dalam kejap. Gas nak beli? Satu tong. Belilah extra. Ada satu saya pakai untuk Masak nasi. Tak apa, beli je.
Okey, ni tukang kutip bawang. Jangan buang ni tau, nanti kita tanam. Yang ni ya. Boleh tanam untuk sup-sup. Okey, apa khabar ni kaunter? Say hi. Ini kita mesin satu. Sebenarnya kita lekat ni sebab ada yang kata YB nak ulang masak, nak ulang order nak beli macam mana. Just scan je ya. Scan nanti kat sini nanti akan keluar ada satu borang order. Pre-order lagi senang sebab kami akan sediakan awal. Tulis itu pukul berapa nak ambil. Ya. Saya selalunya bekas bulat ni untuk tetel, bekas 4 segi untuk asam pedas ikan. Selalunya saya akan, maknanya kita akan buat 200. Macam minggu lepas order masuk banyak sangat, so kita buat 400 lebih lah. Tapi bulan ni banyak yang minggu ni, bukan bulan ni, minggu ni ramai yang order. Sekarang ni dah mencecah 100 juga. Jadi kita buat ekstra sikit lah. Sebab yang walk-in ni sebenarnya yang kita tak boleh jangka. So walk-in kita buka jam 11 pagi dan kali ni setting kita harap kita dah buka macam ni. So mereka akan menunggulah order dan kat dalam ni akan pas berapa banyak order yang mereka ambil. Okey. So jom, saya ni nak masak asam pedas. Korang suka daun kesum ke daun limau purut? Yang betul. Dua-dua suka. Mbak makan semualah dia suka kan. Okey. Duduk tepi sikit. Yang ini saya suka. Kat rumah saya dah tumbuh banyak dah. Okey. Tak, dia kalau sebenarnya tak payah buka je. Biar je. Just skip je. Simpan je, ambil satu bekas. Kita ni. Dan kita tanam. Ini tak payah dah beli dah. Nantilah saya nanti dah selesai, saya akan buat kat belakang saya hidroponik. Ya. Jadi sesiapa datang nak ambil sayur, boleh insya-Allah. Mestilah. Saya lupa dah tape pun kat sini. Okey. Apa tu? Okey. Aduh, ya tengok ni, berhenti kat makan ni. Dah. Ni kalau boleh nak masuk apa-apa kita dua orang je. Ya. Okey. Mana handphone saya dah? Okay, ya. Kena check handphone selalu kadang-kadang. Order masuk pakai handphone saya. Tapi yang kali ni jangan risau. Saya dah tag dekat dalam saya punya Facebook. Ada Facebook ke social media yang lain. Kita ada link untuk order ya. Tak payah bagi pada saya. Kalau yang nak order boleh pakai link tu. Bagi yang nak bagi yang nak derma pun bagi terus tahu kat situ ya. Okey. Okey. Minggu lepas YB, berapa YB sumbangan? Anggaran? Hari kejadian aja kita dapat dalam 6,000 something, tak ingat saya. Tapi selepas tu dia ongoing lah sampai semalam tak silap saya telah cecah 10,000. Hari ni kita harap macam tu juga. Jadi kalau konsisten kita dapat RM10,000 lebih kurang, jadi kita boleh bantulah rakyat dalam banyak lebih kapasiti lah insya-Allah. Dah ada yang dah bagi dah. Hari ni dah. Yang semalam kan? Semalam kita telah disperse, kita telah keluarkan sebanyak 8,800 kepada penerima-penerima yang memohon pendidikan, kesihatan, yang mohon ada kadang-kadang makanan ataupun dia perlukan tambahan sikitlah makanan harian ya. Sebabkan putus kerja, okey. Ada juga yang saya bagi tu ada masalah sewa rumah yang tertunggak. Telah campur-campur semua dalam 26 orang telah pun menerima. Dan mereka saya nanti tengok video saya yang akan saya keluarkan. Mereka pun macam rasa effort yang kita buat ni, dia rasa macam tak sangka lah kita terus usahakan untuk mereka lah Maknanya yang itu yang terdesak lah. Yang terdesak untuk dapatkan sumbangan.
Sekejap ya, tengah jawab WhatsApp ni ha. Okey, kita tengok di kawasan sekeliling. Ni daging. Dah. Tengah masuk daging. Okey, jom sini kita nak tunjuk. Ini yang Ipah janji semalam. Hari tu, minggu lepas. Inilah martul yang hanya ada kat Ipah. Dia kontut macam ni. Kenapa Ipah buat macam ni, Ipah? Sebenarnya berpunca daripada kehilangan pemecah air batu. Oh. Lepas tu suami buatkan ini jadi boleh gunakan untuk air batu dan juga untuk masakan. Okey, untuk suami-suami semua, kalau sayang isteri, jangan ingat hanya keuangan. Sebenarnya Ini appreciate sangat kan? Ini membahagiakan. Ini membahagiakan, sangat-sangat membahagiakan. Jadi kalau kita nak buat komersial, kita panggil martul tu, martul Ipah, okey? Okey. Dah, tak usah kacau sangat, biar je. Nak kata ni, nak Kata. kan? Biar je. Semua dah habis kan? Dah. Kita ada berapa pack? Ya, 2, 4, 6, 8 kot. Ya. Cuba kita tengok. Okey. Kita dah rebus separuh ya. Pada subscriber saya yang telah pun subscribe YouTube saya, channel YouTube saya dah mencecah 1000 lebih lah, 1100 something lah, Dah dekat 1800. 1200. Saya dah janji nak bagi resepi ya. Nanti saya akan bagi resepi kepada mereka yang subscribe, dan bagi subscriber saya yang datang hari ini beli walk in, saya akan bagi diskaun kepada anda. Alright? Nanti biar dia gelegak sikit. Cantik. So ini daging tetel, kita letak sikit tulang sebab kita nak manis tulang itu ya. Okey. Okey, jangan belakangkan tu, duduk belah sana. Korang yang duduk belah sana. Okey. Sini, Sen. Buat sini. Okey, kita akan mulakan pula Ipah ya. Kita mulakan untuk ni bolehlah kot kita masuk sikit. Dah boleh ya. Kita masukkan sikit ini nanti yang makan tu kalau terjumpa janganlah makan. Ini lengkuas ya. Okey. Lengkuas. Dan juga masuk terus. Okey. Semualah kita semua kan. Ya. Alright. Dah cukuplah tu. Lengkuas jangan banyak, nanti takut dia pedau. Dah ada dah hari tadi. Yang ni buat yang untuk ikan. Untuk ikan. Nampak? Okey. Bagi kotak tu supaya kita boleh masukkan balik benda-benda ni, nanti basuh. Ambil ni, ambil apa ni, bendi letak belah sana. Cili saya nak cili. Cili kita nak buat untuk ikan. Okey, air jangan banyak sangat, kita tengok limit ya. Jangan banyak sangat. Kalau boleh buang yang ini. Okey. Untuk kurangkan semua orang yang minat makan tetel tapi nanti takut kolesterol, ini dia punya lemak tu kita tak masukkan ya. Ni lemak dia sebab tu selalu kita rebus awal supaya lemak dia boleh terapung. YB, projek ni dibantu oleh siapa YB? Kita ada chef, bantu chef kita Ipah. Dan Kak Ita ni dia memang kita import daripada Melaka. Okey. Ni pakar Melaka. Jadi kalau dia panggil, kita proofkan rasa tetapi dia certified auditor. Kocak sikit tak? Sikit lagi. Ui, panas. Tapi jangan ni sangat, nanti cair. Lagi satu boleh ke? 2 kot? Satu tak dah cukup. Cukup dah? Daging banyak pun tak ada. Satu sikit. Satu cukup. Ni satu lagi. Kita dah jumpa lemak satu lagi. Kasih buang. Yalah, bagi makan juga, tapi kita nak bagi yang sihat, okey? Satu lagi, semua yang mengendalikan makanan, diorang semua ada suntikan tak YB? Ada suntikan apa tu? Yang tu. Jangan risau ya, kita semua dah dapat typhoid punya injection.
ambil nasihat. Tapi itulah saya rasa saya agak nak perbetulkan sikit. Kalau boleh peraturan yang dibuat itu bukan untuk hanya kalau kita buat jualan, ya. Sepatutnya kita minta pihak berwajib untuk atas kesihatan ataupun atas keselamatan pengguna lah. Bagi orang yang masak kat rumah hanya untuk keluarga, kita rasa tak apalah mereka tak typhoid pun. Tapi bagi yang masak untuk mungkin jumlah orang yang makan tu, yang kita hidangkan tu melebihi, saya rasa wajar kita ambil injection typhoid tersebut, ya. Jadi peraturan yang dikenakan oleh majlis hanya untuk orang yang ambil lesen atau untuk peniaga, saya rasa perlu ditambah baik, kan. Kalau kita menyediakan makanan untuk masyarakat ataupun untuk orang sekeliling, awam, ya, orang awam, jadi tak kira apa jenis masakan pun ataupun makanan pun, saya rasa keperluan untuk pakai injection typhoid itu penting untuk demi menjamin keselamatan pengguna yang menggunakan ataupun makan kita punya ni lah. Oh, okey. Dah boleh tutup. Boleh tutup. Saya rasa transfer boleh? Tutup kejap-kejap. Siapa boleh tolong saya cedok air panas ni? Cedok air panas ni transfer sini. Yang ni saya boleh ke sini. Jauh sangat tak? Tutup lah. Tutup. Okey, yang ni kita tutup. Saya tengok kuah dia sekejap. Daging banyak. Okey. Kita ni susah juga masak asam pedas ni sebab dia bergantung pada cili, ya. Kadang-kadang cili tu pedas sangat. Jadi kita terpaksa cairkan sikit. Kalau kadang cili tu okey, just nice. Jadi kuah, ya, portion kuah ataupun color kuah dengan color dengan rasa dia tu kenalah, kan. Okey lah kot, letak satu lagi, satu bungkus lagi, ya. Bungkus lagi. Tambah 5 gayung. Tak, keluarkan je semua. Sebab kita tak ada ni. Nantilah. Kita tak ada asam. Besok kita Ikut family. Ikut family. Satu family pergi. nanti dia periuk. Lagi. Lagi senang minggu depan Lagi. nak pakai. Sebab Kita satu buat family macam ni dulu. Kalau nak tambah kemudian tak apa, Memang tak kan. digosong. Mesti dia tak buat lebih lama. Ni kocak dulu. Air ni untuk Jadi kita nak cepat lah. Sebenarnya kalau ikutkan proses biasanya kita tumis daripada awal, cili, bawang, kunyit, semua kan. Proses tu daripada awal lah. Tapi sebab kita mula jualan itu pukul 11, mengambil kira nak packing lagi. Jadi semuanya kena siap dalam pukul 10. Jadi kita terpaksa mempercepatkan, kita buat awal. Paste dah ada. Lepas tu kita panaskan air, kita tambah kemudian, ya. Maknanya semuanya kita letak kemudian. Okey dah tu, cantik dah. Masukkan ni. Ada mak orang kampung. Dah. Okay. Mungkin boleh interview ke orang depan kan? Kita nak tengok proses sampai mula sampai habis. boleh pergi ke depan sekejap. So ini kita punya Bendi ni pun saya ucapkan terima kasih, ada orang yang ada orang kata peniaga pasar lah yang bagi sumbangan. Kita ada Kobes. Ni Miss Hau lah. Miss Hau ni dia memang tapi Timon datang daripada jauh sikit. Datang daripada Kuala Langat, okey. Dia ada peladang di Kuala Langat yang setiap minggu dia akan dia akan sedekahkan sehingga habis projek ini, insya-Allah. Terima kasih. Dia ada, tapi hari ni timun yang dia bagi betul-betul cantik lah, kan. Kalau tidak selalunya saya akan minta pergi petik sendiri, ya. Okey. Ya. Masuk paste. Sebab ada lebih lagi kan? Okey. Oh, saya pun ada buat lagi. Tak apa, okey. Okey, boleh. Masuk. Kelapa. Masuk air pumpnya dulu.
Oh, dia ada cara dia ke? Dia kena bakar nanti Kita okey, asam pedas kita hari ni istimewa sebab kita ada kelapa bakar. Ya, kelapa bakar kita buang hari-hari dia dulu kan. Kita bakar, lepas tu kita akan masukkan dalam asam pedas kita. Jadi barulah rasa dia ada kick lah, ada kick. Tapi nak rasa macam mana kena datang sini beli pukul 11, siapa cepat dia dapat. Jangan datang pukul 3 macam minggu lepas. Minggu 3 lepas main Jumaat datang dah lah pukul 8. Alah YB dah habis ke? Saya kata lain kali peribu. Okey? Tadi kita pakai dua kan? Apa? Daging Garangnya tanya apa? Kamu kata memang garang. Ni tadi kita pakai 3 ke? Tak ada. 3 ke 4? Tak, kita ambil 100. Kita ambil 100 dulu. Ni berapa dah? Ni dah berapa? Ini baru 2. 3 tadi. Jadi kita waktu 3. Dia ada kau sikit hari ni. Kau sikit. Kau semalam minggu lepas sayang Ni siapa nak bakar ni? Mana senduk ni? Buang hari-hari dia Tu. ni. Ni hari-hari dia. Nama buang hari-hari. Apa? Tak. Kentang. Tak apa. Ipah ada tu. Ni ada. Tepi lah. Sampah lah. Tangkap gambar. Itu kita kena buat kenduri rakyat tu. Jap, ni tangan apa ni? Ni tangan kanan. Jap, Tak kena adalah pemain import makan tangan dah. kanan. Macam tu betul. Dapatlah nak import aku. Nak buat apa? Baru ada orang tukar kopi. Buat air gula dulu. Buat tuang sirap kan. Kita buat pandan. Lepas tu kau tutup. Sedap bau dia. Tak payah ada api. Sekejap dengan gula kat padang ambil kat saya. Untuk bantu air gula tu gula. Saya ada sudu ke korang? Ha? Sudu ada? Sudu buatlah 2-3 sen untuk rasa. Senang makan 2-3 yang jadi bahaya tu. Ha? Saya punya lah. Tak, boleh ni sebab yang ni patut rebus dengan garam. Saya tak rebus sangat. Jadi boleh letak dah. Belum lagi. Kita kena letak sekarang. Okey. Oh, minyak dah mula keluar. Saya nak rasa sikit. Kita tengah nak tengok Biarlah kelapa. Orang tak buat. Orang Melaka. tambah garam lagi. Ini saya punya Oh, garam kurang. Garam lagi sikit. Ambil tuang sikit. Okey, dah. Jangan banyak-banyak, darah tinggi. Okey? Darah tinggi. Wah. Semacam mana pun kesihatan kita kena Jaga. Okey, tapi manis daging tu memang sedap lah. Dia ada rasa manis dia. Kita boleh letak sikit dulu lauk perut. Apa tadi? Kau tak kata pasal mana? Yalah, kita Kita dah jahit. ni dah 5 perut. Ini pun Ipah sponsor. Tak? Cik Akir. Cik Akir pula. Cik Akir Sebab dengan Cik Ipah punya minggu lepas dah botak. Dah. Memang Ada? sama-sama bawa. Okey. Jadi ini kita doakan supaya dapat berbuah lebat, berbuah apa ni daun cantik, boleh sedekah lagi. Okey? Bismillah. Kita ambil sikit dulu sebab kita nak ambil bau dia dulu, ya. Okey, untuk ikan kita letak bunga kantan dengan daun kesum. Okey? Untuk sama daging sikit. tetel? Daging tetel kita letak apa ni daun 5 purut, lain sikit. Okey? Sebab dia punya bahan utama dia. Ya, betul. Bukan bahan. Ha? Dia punya aroma dia, berbeza. Okey. Aroma dia Tak, maksudnya daging lain, ikan lain. lain. Tapi ada ikan, selalunya ikan cenjaru saya memang letak saya memang letak 5 purut. Tapi saya nak hari ni bagi sedikit kelainan. Jadi bila kita makan tu kita boleh rasa perbezaan antara ikan dengan daging. Okey? So kalau dua-dua nak order,
Untuk ikan RM10 ya, untuk seekor ikan. Untuk 50 untuk ikan daging tetel RM15. Jadi kalau nak beli combo tetap mahal sama iaitu RM25. Okey, sebab apa? Saya tak boleh bagi diskaun banyak-banyak sebab ini adalah untuk kita niatkan untuk bantu penduduk di sini. Tapi alhamdulillah bila kita dapat banyak sponsor maknanya yang sponsor beras harga murah, kita ada daging kita dapat harga yang murah, lepas tu kita ada sayur-sayur kan. Hanya cili sajalah susah nak dapat diskaun lah. Jadi kita beli direct cili dengan bawang, kita bahan yang kita beli. Tapi untuk itu pun sebenarnya saya telah pun dapat donors ataupun penderma yang akan menderma apa juga modal yang dikeluarkan, dia akan bayarkan ataupun bagi kepada kita insya-Allah. So kalau ada rezeki semua orang pemohon yang betul-betul layak ya, janganlah semua lepas tu ramai memohon. Yang layak sahaja yang telah pun saya kategorikan dia layak disebabkan dia miskin, dia memang masalah memang tak ada ataupun putus pendapatan atau anak nak belajar, kita tak boleh sacrifice lah, kita kena bagi kan. Yang layak saja, jadi kita dapat bagi bersih lah kepada mereka. Okey? Jom kita tengok apa lagi. Kita tengok kat depan baby. Aduh, depan panas. Nanti rasa tak kita tak nak campur semua kan ikan tu. Kita nak keluarkan sikit nanti kan untuk kita masak. Kata nak kukus tak jadi. Tu kita dia api tu panas betul baru kita masuk. Tapi ambil rasa semua. Asam, garam semua kita letak dulu baru tu. Saya rasa kuah dia kita tambah sikit lah. Tengok colour dia. Sebelum saya pergi ke depan ya. Nasi dah masak? Okey. Kalau tu tambah lagi satu kalau nak cair sikit sebab periuk ni besar sikit. Kes okey je periuk dia. Satu ni lagi lah. Bukan air, tambah ni. Paste. Kan? Okey. Sebab tu untung kita buat paste sebab paste ni dia boleh tompak bila ada tengok benda tu kekurangan ya. Kalau boleh orang dapur tolong saya blender cili. Boleh ya? Lepas ni blender cili. Siapa yang charge cili? Cili dengan bawang blender. Nanti dah siap semua tu kita boleh tumis untuk buat paste. Okey, sekarang saya tunjuk kita telah pun mula tenggek nasi ya, nasi kita. Okey, alhamdulillah. Mana dia punya okey, Sebab mula-mula itu ada orang ingat tak ada nasi. Kan? Saya lupa nak sebut sebenarnya package yang kita bagi tu RM10 tu dah ada nasi siap. Ada yang datang sini dia bawa nasi dia sendiri. Dia kata YB sebab saya ingat tak ada nasi. Dia kata kan tak. Alhamdulillah tu saya kata kalau rezeki ada orang sponsor kita sponsor kita beras ya dan macam-macam kita bolehlah maknanya ada sediakan perkara ataupun nasi sekali. Sebab kalau orang pergi hari ni kan Jumaat ya, nak pergi semayang, tengok alahai tak ada pula nasi. Jadi dia balik dia kata petang karang lah dia boleh dapat makan. Sebab tu kita sediakan nasi awal lah ya. Nasi awal pula, nasi bersekali. Okey, cantik beras dia. Cantik juga nasi ni. Mai sini Cik Usop. Ni token beras jaga nasi. Okey dah nasi kita. Kalau satu periuk ni boleh dapat 50. So kita sedia satu dululah. Tengok tu. Ada orang pandan lagi. Tapi jangan ingat nasi lemak ya. Nasi je biasa je. Dah ambil injection? Dah. Okey. So jangan risau. Kita orang semua dah ada injection, okey? Okey, so nanti ready kan ya? Okey, itu section untuk masak nasi. Jadi hari ni kat pusat khidmat saya, kaunter buka lagi lah kalau ada urusan. Ini section bawang, kupas bawang. Jangan banyak sangat, cukup dah tu. Cukup dah tu. Cukup dah. Yang ni, makan dah sarapan belum? Ada orang sedekah mihun tu? Boleh. Dah siap untuk kita bungkus ya? Tunggu nasi siap dulu. Dan ini nut. Nut ni dia buat apa? Dia tengah melipat. Inilah untuk letak nasi. Saya mula-mula pelik juga kenapalah cantik-cantik macam ni kan. Rupanya mudah. Ya, rupanya bila dibuat macam ni,
orang yang nak bantu bungkus tu nanti, nampak? Wah, Tara. Senang ke Nat buat ni? Ha? Tak senang? Ha? Ha. So, tapi bila nak makan buka habis lah. Ha. So, dia macam ni ya. Dia, so ni kalau satu bekas ni berapa nak letak? Dalam 50. So, boleh agak lah. Okay. So, semuanya, inilah bila kepala ramai, macam-macam idea dan sebenarnya satu benda yang kita tak sangka lah memudahkan urusan kita insyaAllah. Semua ni sukarelawan YB. Ha? Sukarelawan. Ya, sukarelawan. Saya pun kadang-kadang tak sangka-sangka lah datang daripada mana-mana ya. Sukarelawan. Seluruh Malaysia. Tapi kebanyakannya Ampang selalu yang lah. dekatnya Ampang, Pandan, Gombak, daripada datang ada yang sejauh Melaka tadi. Kita ada juga Kelang, kita ada orang Kuala Langat, Shah Alam ya. Okey, tapi saya harap jugalah jangan ramai-ramai, bagi nama dulu. Sebab apa? Nanti padat sangat kat sini kan. Nanti saya, tapi jangan dari sukarelawan saja, datang juga membeli untuk RM10 yang kita sediakan dan RM15 untuk daging tetel. Jom. So yang ini nanti, pukul 11 nanti, kita buka sebab takut orang ingat kita tutup Boleh? So I think what is the best way to do, kita buka ni. Ya, saya nak ucap terima kasih kepada tuan apa panggil? Saya nak ucap terima kasih kepada tuan kedai saya ataupun tempat yang saya sewa ini. Beliau mengizinkan untuk setiap hari Jumaat ruang parking ini digunakan juga kan. Jadi orang nak datang mudahlah untuk mereka drive thru ataupun walk in untuk order insya-Allah. Inilah pusat khidmat saya. Okey, jom kita tengok di dapur pula. I think buka situ tutup sini boleh? Kita buka sana tutup sini. Pukul 11 nanti baru kita buka. Ya? Wah, ni baby siapa? Cerita sikit. Okey. Saya juga tak menghalang kalau pegawai saya nak bawa baby dia anak macam kita ada baby dan sambil-sambil tu kita tak menghalang sebab kita tahu dia kecil lagi, dia perlu ibu dia perlu susu, baru je bersalin, maknya baru bersalin, jadi kita izinkan untuk ni. Okey, ini order-order yang masuk dah macam restoran kan. So kita ada daging tetel, kita ada cencaru, ada yang dah buat bayaran, ada yang kata nak walk in kan. Jadi ini nama-nama yang dah order. Wow, nampaknya bilangan ikan melebihi daging tetel sebab dia pun dah rasa minggu lepas. Jadi tahun ni bulan sekarang ni, maknanya minggu ni kalau dia pun dah rasa daging tetel, so saya harap bulan minggu depan mungkin dah bertambah-tambah lah. So untuk sekarang kita dah ada order 119. Okey? Yang tukang update ni Ain. Kan Ain? Inilah orangnya kan. Sambil-sambil tu dia tengok handphone ya. Sebab dia masuk, kita akan masuk kepada satu nombor telefon. Okey? Oh, okey. Saya sampaikan salam pada ni ya. Insya-Allah. Okey, ini siapa nama? Ceritalah sikit. Malu kan? Awin daripada Seri Impian. Awin daripada Seri Impian. Dia ni kalau saya tak buat program ni pun dia selalu berkhidmat untuk kawasan dia. Okey, ni YB kecil lah. Okey? Alright. YB kecil. YB kecil kan? Boleh mari selfie. Tapi pakai macam ni tak apa. Tapi best tak? Good food makes me happy. Jom buat kat kawasan. Ya YB. Pakai ni ya? Boleh. Siapa pula buat aku punya macam ni kan? Memang macam ni ke YB? Tak, ini Minah tu Melekat dah? dia tutupkan. Dia kena macam ni. Sebenarnya okey je, saya tak kisah. Jom. Tak nak? Mai. Berdua dulu, sampai berempat dulu. Boleh. Kau letaklah ni Zila. Biarlah dia nak minum air. Okey dah. Ada orang tanya dengan saya, YB saya orang lelaki boleh tolong tak? Kan? Bolehlah datang sini tolong beli ya. Sebab kalau nak datang tolong masak boleh tapi inject dulu, okey? Typhoid. Kita nak inject.
Dia kalau masak, kalau Tadi nak pergi tolong kat belakang. Ah, tak injek. tak usah. Nanti Kita buat nanti. nanti jadi masalah pula kita niat nak tolong orang kan. Okey? Mahal juga ringgit tu tau. Tapi terima kasih kepada klinik yang sponsor saya juga. Saya kena RM80 kat tempat lain. Tapi klinik Ampang, klinik Itizam bagi RM50 saja. Okey? Alhamdulillah. Okey. Ya itu pun jangan buang. Kita masukkan sekali. Wow, okay. That one. I know how much actually we need to use. Kan dah biasa masak. Okay, dah, settle dah. Apa tu? Itulah. Dia pun ni tahu makan je. Jadi hari ni sambil belajar, ini on the job training. On the job training. Oh ya Allah. Oh, Ikan kurang lagi. nak masuk lagi? Masuk lagi. Boleh? Ada satu lagi? Habiskan pun tak apa. Masuk lagi. Siapa jaga cabai? Dia habiskan pun tak apa. Sebab kita akan next round kita akan habis saja. Kekurangan. Biar pekat ikan. Ni aku buat. Nanti sebab ini untuk emergency kita tambah lagi supaya nak pekat lagi, okey? Ipa dah letak garam kah? Belum. Garam dah cukup dah habis kan? Kita letak. Cuba bayangkan garam kita memang estimate tapi ni lupa nak beli banyak ya. Garam ni tak beli. Tertawa. Apa tu? Nak tengok kamu satu ni. Nak cakap apa? So, Kita tunjuklah juga nanti. okey, so tadi kita dah tengok dah penyediaan asam pedas. Ni tengah masak asam Okey. pedas daging tetel dengan Kita piuk ni ikan. okey. Lepas tu kita dah tahu dah macam mana sumbangan tu. Ui, berpeluh-peluh. Panas kan? Duduk dapur kalau tak perlu, saya tak tahulah. Ini bukan aircon ni, ini aircon original. Ya. Okey, orang tanya saya office kat mana kan? Office saya di Waterfront 1. Di belakang ni Taman Kosas, ya, dekat je kan. Dan kita ada Sungai Ampang di sini. Dia dekat dengan jalan besar je, Jalan Ampang, cabut je Waterfront. Orang dah tahu. Tapi ada link lah ya, yang saya bagi insya-Allah untuk itu. Jadi apa YB punya harapan terhadap projek ni? Yalah, harapan projek ni saya kan macam dia berkala secara je. tiba-tiba kan. Okey. Terus muncul. Harapan saya pertama untuk semua penderma teruskan usaha untuk menderma. Kepada pihak kerajaan, saya harap juga supaya apa juga ya alasan yang nak diberikan, tolong jangan libatkan rakyat ya dalam perkara ini. Dan saya juga sebenarnya tidak tahu sampai saat ini tidak ada hitam putih sebab-sebab kenapa peruntukan saya ditahan lah ya. Alhamdulillah masa RCI tabung haji baru ni bila saya masuk di parlimen, tempat duduk saya masih tempat yang sama di blok kerajaan. Jadi saya rasa kalau difikirkan semula ya, saya harap supaya pulangkan baliklah ya kewangan itu kepada rakyat insya-Allah. Sebab apa dengan situasi sekarang ni ramai sangat yang memerlukan. Dan saya nak beri peringatan juga bahawa saya amat sedari bahawa duit peruntukan tersebut bukan untuk peribadi saya ya. Dan saya minta kepada Yang Berhormat Menteri Komunikasi untuk beliau berhati-hati dalam bercakap. Walaupun mungkin tidak secara spesifik mengajukan benda itu kepada saya, tetapi saya faham niat perkara itu diajukan. Jadi saya mohon tarik balik dan minta maaf kepada seluruh rakyat Ampang, khususnya kepada saya sebagai pengendali peruntukan mereka. Okey? Dan harapan saya supaya projek 4 minggu ini dapat bergerak dengan jayanya, dan selepas ini insya-Allah kita dapat memberi juga kepada pihak-pihak yang nak terlibat tetapi bukan dalam projek ini tetapi dalam projek-projek laptop, pemberian bakul makanan, pemberian dana lain ya untuk NGO.
dalam kawasan saya. Jadi tunggukan program-program tersebut. Terima kasih. Dah. Yang ini dah, rasa dah okey? Oh, ni cantik colour dia. Cantik colour dia. Saya rasa kali ni kita masukkan ikan nanti sekali terus dengan bendi. Ya, bendi kita letak satu-satu kan, satu-satu. Ke kita nak potong dua? Ha? Dia majoriti yang macam ni, yang panjang kita adalah potong. Kita potong jugalah. Oh, dah siap ya? Kalau yang panjang tu kita potong dua. Okey okey. Kita letak sini. Kemudian Ismail dan juga dekat YouTube. Anda kena follow, like, subscribe, komen.